Baik, islah. Islah diri ni yang pertama kita kena tahu islah tu apa. Islah ni apa? Kita memperbaiki diri kita daripada perbuatan yang tak baik sebelum ini, ia menjadi lebih baik. Ibarat macam inilah, bekas yang bocor. Kita mengisi pahala dengan Ramadan ini, dengan berbagai-bagai ibadat, tapi tidak ada islahnya selepasnya. Kita bertadarus, kita solat tarawih untuk tujuan kita mengumpul pahala, tetapi sekiranya tidak ada islah ni, tidak ada kebaikan, tidak ada muhasabah diri kita, maka ia ibarat seperti mengisi air dalam bekas yang bocor. Jadi ada lubang-lubang maksiat. Jadi kita mengislahkan diri kita dalam Ramadan ni, kita istiqomah. Bukan sahaja dalam bulan Ramadan kita mengislahkan diri kita daripada maksiat, daripada perkara-perkara yang lara, tetapi kita mengislahkan diri kita sehingga berpanjangan, sehingga kita di akhir hayat kita. Dan kita juga menjadi insan Rabbani, bukan insan Ramadhani. Insan Ramadhani, insan yang hanya dalam bulan puasa sahaja kita mencari amalan, jadi mencari sesuatu amalan, tetapi selepas itu berbaki 11 bulan lagi kita akan lara. Jika kita sekadar menambah ibadat, kemungkinan besar amalan itu akan terhenti sebaik sahaja Syawal tiba. Jadi jika kita melakukan islah ni, kita sebenarnya sedang mengubah blueprint kita, ini cara kita bagaimana dalam kehidupan kita dalam Ramadan. Kita bawa islah ini selepas Ramadan. Wallahu a'lam.